Okay, by the way kan, kalau korang nak naik Fraser Hill kan, sebenarnya daripada sini pun boleh. Ini adalah salah satu jalan naik Fraser Hill lah. So untuk naik Fraser Hill ada dua jalan. Satu ikut Kuala Kubu, satu lagi ikut Raub. Ni ikut Sangli, nampak? Kampung Sangli kan. Ni yang masuk sini lah, belok kiri ni. Boleh pergi Fraser Hill juga. Aku pernah pergi juga ni. Tak ingat lah berapa tahun lepas. 2 tahun lepas juga rasa. So kita orang daripada sini kan, masuk Raub, Fraser Hill, turun dekat Kuala Kubu sana. Macam tu lah. Dan jalan dia pun memang seleko-seleko. Dan aku rasa Fraser Hill pun dia lebih sejuk daripada Cameron Highland. Cuma dia bosan lah, tak ada apa-apa kat atas tu. Kalau setakat sampai atas, enjoy the view, minum kopi. Lepas tu dia ada kedai makan kat atas tu kan, makan-makan. Rasa ambil sejuk-sejuk sikit tu caw lah. Itu je sebenarnya kat Fraser Hill tu. Dia tak ada tarikan, sangat. Tetapi aku boleh cakap dia lagi sejuk daripada Cameron lah. Lagi best. So kalau korang rasa nak ada masa nak ride kan, pergilah naik daripada Raub turun Kuala Kubu, ataupun naik Kuala Kubu turun kat Raub. Macam tu.